Ayu buat apa Ayu? Ayu tengah nak potong ni. Ni rantai leher mak dia beli. Tapi ada balance. Ayu nak suruh balance tu dia buat rantai tangan anak dia. Anak dia ada baby seorang. Anak dia ada baby. Rantai ni panjang dia 60. Mak dia punya rantai leher sampai 45. Tapi Ayu nak bagi lebih sikit. Tapi anak dia kecil je. Anak dia Ayu rasa 9.5. Ayu try potong dulu. Kakak, yang ni kan rantai leher kakak. Tadi kakak nak 45 kan? Tapi saya potong boleh dapat 50. Okey tak? Okey. Panjang sikit kan? Okey, sekejap lagi kakak try. Lepas tu ni kan, boleh buat satu rantai tangan adik. Kakak nak try tak? Ikutlah, boleh ambil sekali. Wah, muat lah pasal ada raya pula. Ikutlah kalau kakak nak potong sikit lagi, saya boleh potong dalam 3 biji. Dia ngam-ngam sikit. Boleh nak? Okey, dia kurang sikit lagi lah. Boleh? Mari saya buka. Adik, adik nak beli rantai tangan ni adik. Adik, bawa ke tenang. Okey, kakak pula. Rantai okey dah ha? Okay, betul. Yang ni dah siap dah semua sekali. Yang ni rantai tangan besok polo. Ya, baby punya. Adik senyum sikit adik. Adik dapat emas ni adik. Dapat susu. Cerita. Bawa pula dah. Dah adik dah. Okey dah siap. Okey, boleh nak? Anda tengok kamera. Boleh. Okey. Yang ni yang kakak punya. Orang Sungai Petani memang kola ketik. Okey kakak, so saya simpan buku dalam ni nak. Yang ni yang kakak punya. Rantai leher mak dia potong. Dia buat rantai tangan anak seorang lagi. Baik tak? Jadi satu set. Beli satu dapat 2. Dapat lagi subang lagi. Nanti kalau kakak rasa subang ni macam longgar sikit kat bahagian belakang dia tu, kakak boleh tekan sikit kat pokok dia nak. Kakak, saya dekat sini. Adik, kita tengah habiskan duit abah adik ni. Adik marah habiskan duit abah adik. Relax ni, relax. Relax. Baru RM2,000 dek. Sikit ke kita nak ambil. Baru 3 bulan adik ni. Okey. Adik, habis duit baru adik senang. Saya ambil free gift. Pandai adik. Ini kakak punya. Okey, yang ni kakak punya barang. Kalau nanti nak cuci ataupun nak repair, kakak boleh terus bawa mai sini nak. Okey.